Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu. Alhamdulillah, Allah pilih kita jadi orang yang beriman. Banding dengan orang tak beriman, beza jauh kita orang beriman. Kedudukan kita sangat tinggi. Walladzina utul ilma darajat. Kemudian Allah angkat lagi kedudukan orang yang beriman yang mempunyai ilmu. Orang beriman dengan tak beriman tak sama. Orang yang beriman mempunyai ilmu dengan orang yang beriman tak ada ilmu juga tak sama. Allah tinggikan darjat orang yang mempunyai ilmu itu lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang yang menuntut ilmu diberi ganjaran yang besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Sesiapa yang keluar menuntut ilmu, dia telah keluar fi sabilillah sehingga dia kembali ke rumahnya. Peluang kepada orang yang menuntut ilmu untuk menyambung pelajaran sekarang ini terbuka luas. Dan kami juga akan buka ruang kepada pelajar-pelajar pesantren di Indonesia ini termasuk di Aceh boleh menyambung pelajaran ke Malaysia khususnya di negeri Kelantan. Kita ada College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Kias. Selepas berlaku tsunami di Aceh, kita pernah menaja seorang pelajar daripada Aceh untuk belajar di College Universiti Islam Antarabangsa Kias. Semua kita tanggung. Dan alhamdulillah beliau menjadi pelajar cemerlang dan kita lantik menjadi pensyarah setelah beliau menyambung pelajaran ke Jordan selepas daripada Kias dan sekarang menetap di Kelantan. Dan saya juga membuka ruang, kalau pelajar di sini mau belajar di Kelantan juga, kita buka ruang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang penting saya nak sebut, belajarlah bersungguh-sungguh. Letak dalam diri kita, kalau orang lain boleh berjaya, kenapa kita tidak? Kita juga boleh berjaya. Dengan ilmu kita boleh merubah kehidupan kita. Ilmu lebih penting berbanding dengan harta. Kalau kita tak ada harta, kita ada ilmu, insya-Allah kita boleh cari harta. Tapi kalau kita ada harta, tak ada ilmu, harta itu akan membinasakan kita. Kalau kita ada ilmu, tak ada pangkat, insya-Allah dengan ilmu Allah akan beri pangkat kepada kita. Tapi kalau kita ada pangkat, tak ada ilmu, pangkat itu akan membinasakan kita. Oleh kerana itu, belajarlah bersungguh-sungguh.